Satu, dua, tiga. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku ada Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam, Mickey Mouse. Cerita dah start lah. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas lagi Boboiboy Bindara, yaitu Boboiboy Bindara episode 5. Nah, dimana kemarin kita sudah review Boboiboy final. Sekarang dari Boboiboy Bindara episode 5. Enjoy. Semangat kita di sini, berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama Harumi, together you and me, menuju puncak tertinggi, yakin gagah berani. Kemenangan pasti. Semangat baru kini membara, kita bersama jadi juara, bersama mengembara seluruh angkatan. Kau dan aku kembali beraksi, kita bersama takkan berhenti, kau tidak selamanya membara. Kita kena pergi selamatkan mereka dari cengkaman Ramos. Selamat siang, tuanku. Ramos! Pengkhianat! Mana Tuan Kuku Puteri? Pulang ke bumi segera. Dan jangan campur lagi urusan beta di Windara. Ya, susahlah. Bawa tak pakai serangga ni. Tolonglah dia orang ya. Ya, aku tengah cubalah ni. Yang kau pasang signal tu kenapa? Cepatlah buka pintu! Entahnya, dalam berat perisai ni semua. Hati-hati ya. Jangan lepas jam ayam! Hah? Pintu dah terbuka. Masuk cepat korang. Weh, itu pintu sampah lah. Sampah pun sampah lah. Jom, Fred. Ya. Tak nak aku masuk lalu situ. Kena bau baru tasu. Oi, berhentilah tembak. Nak kena lalat-lalat ni semua. Tembakan makanan pasti. Ya. Wah, hebatlah teman. Mungkin ni ikut untuk buka pintu.
kelas terakhir korang. Kalau berjaya, aku akan luluskan korang berdua. Wah, baik jurulatih Defan. Sekarang, aktifkan booster. Booster? Mana satu? Tu, level kat tepi kau tu. Oh, tu Ying. Ha, ya. Tarik ke bawah. Kelanjang penuh. Baik. Ya. Pusingkan kapal angkasa ni 180 darjah. Macam mana? Tu, benda pula macam globe depan kau tu. Oh, macam ni. Bagus. Ning, pusingkan kapal 720 darjah. Gopal, tembak. Bisingkan makanan pasir. Wah, semua kapal kekatuan dah kalah. Ya, Ning. Tekan butang tu. Jadi, kita orang lulus tak? Ya, lulus. Yeay, lulus! Monster Galactica. Lulus. Yeay, lulus! Panglima Karumbang. Ini aku. Mari, bos. Oh, Karumbang yang kau kenal sudah tiada lagi. Inilah kehebatan kuasa manipulasi minda lampu bos. Panglima Karumbang. Jangan. Maripos! Berani betul. Kau yang berani buat beta murka. Ajar budak bumi tu pula, Karumbang. Panglima Karumbang, jangan terpengaruh dengan kuasa lampu bot. Beta dah berikan kau peluang untuk pulang ke bumi dan simpan kuasa beliau. Tapi kau masih berdegil. Terimalah akibatnya. Apa? Rerak bos. Hentikan semua ni. Beta hanya akan berhenti apabila tuanku benarkan beta untuk gunakan kuasa telepati tuanku. Jangan tuanku. Jangan pergi dikawal minda semua penduduk Windara. Diam! Sudah katakan, jangan campur urusan Bindara, Karumbang. Unggai maju. Berhenti dulu. Oh, Kuasa sama. Kuasa tinggi. Bagi tengah-tengah bayang. Korang datang tepat pada masanya. hancurkan mereka, Karumbang. Peliknya baju perisai kau, Fan. Tak mungkin. Itu baju perisai Ksatria Windara. Macam mana kalian boleh dapat? Kita orang dapat dari bekas penjaga istana ni, Tok Liang. Di dalam bilik itu ada 5 pasang baju perisai.
semua. Hai, Ha? Kopal? masalahnya kita orang cuma jumpa 4 je. Terpaksa aku kongsi satu baju perisai dengan Fanny. Kamu ingat, dengan berbaju perisai, kamu boleh kalahkan Beta. Askar Kal Kedua, keluar dan hancurkan mereka semua. Jaga-jaga semua. Kuasa elemental. Boboiboy Power! Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fuel. Boboiboy Power! Wah! Pedang Boboiboy tukar jadi kuasa elemental. Yaya, Yin, jaga sebelah sini. Feng Gopal, korang jaga sebelah sana. Perisai graviti! Ha! Kembali! Lepaskan graviti! Yin! Tendangan penyekat! Ya! Alamak, diorang dah datang. Serang balas Gopal. Aku dah kata dah. Aku tak bolehlah dengan kekatu lipat ni semua. Kau tidak lawan. Tapi kau yang kawal kaki perisai ni. Ish, lambing bayang. Ya! Katakan taufan! Teruskan Gundala Punggon. Paksa sampai Tuanku Kuputri mengalah. Menurut perintah Tuanku Ramos. Sudah tiba masanya, Kukunbor. Apa dia buat tu? Kemana Ramos pergi? Hari Tuanku Kuputri. Lepaskan kereta! Boboiboy, Kita mesti selamatkan Tuanku. Fai, Yaya, Yin, lindungi aku dan Maripos. Serahkan diorang ni pada kami. Pergi! Ada kekatu kat belakang kita, Kopal. Mana? Lipas terbang dekat depan. Lipas terbang boleh melakukan. Aku lari. Senang juga game kau ni. Game? Kau tipu aku? Mana ada tipu? Aku menggunakan kau je. Lama Kopal. Kumbang besar tu lagi. Tak payah tipu lagi lah. Lagipun aku tak gelilah dengan kumbang. Tak kena. Kau ingat, hanya ada kata saja. Aduh, diorang ni lagi. Perisai graviti! Manipulasi graviti! Sekarang Yaya! Zombie! Hadap! Selamatkan tuanku cepat, Boboiboy! Boy, biar kita orang ajar si matahari ni! Tinju!
Kuasa elemental. Boy Suri. Mereka dah dekat. Naik. Kita tak boleh diganggu. Jangan biarkan dia terlepas. Sekarang sate ayam. Cepat makan. Nyam. Pergi, Bobo Boy. Aku akan selamatkan tuanku. Baik. Jangan risau kepada Fan. Aku datang. Kau okey, Yin? Okey. Baju besar ni. Dua lawan satu pun tak mampu. Macam mana kita nak kalahkan dia? Pergerakan dia terlalu laju. Korang takkan dapat tandingi kekuatan dan kelajuan aku. Kau jangan terlalu yakin. Kelajuan tinggi. Mudah ni. Kau ingat? Sorang cakap dia tinju. Tinju graviti. Dengan sisi hidup. Serangan combo Y and Y. Tolakan graviti. Sama sekali. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Cyclone Fury. Kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Yeay! Berjaya! Baguslah. Sekalung tanya. Tapi selamatkan kita orang pula. Selamatkan aku sekali! Tak boleh pakai. Ingatkan kau nak selamatkan kita orang. Weh, berat aku nak bawa korang berdua ni. Jangan banyak cakap! Lagi-lagi kopal! Sakit lah. Memang sakit, tapi laju kan? Dia dah dekat. Kepak kumbang bayang. Makan muka! Kecil lagi kita orang! Nah! Hai Bang Kumbang. Maaf, Kumbang bukan seekor. Bunga bukan sekuntum. Masa sama! Hai! Pegang tiang-tiang tengah-tengah bayang! Kenapa? Buat je lah! Tanya, buat je lah. Perempuan mana pernah salah? Yelah. Tangan bayang. Kumbang, bukakan tangan-tangan tu jadi gula-gula getah. Ha? Kenapa pula? Buat je lah. Perempuan mana pernah salah? Yelah. Bukaran. Gula-gula kata. Ay, bayang-bayang pun boleh jadi makanan. Apungan graviti! Apa ni? Turunkan tiga orang. Oh, aku tahu. Diorang nak lastik korang. Plastik? Okey, sini. Sikit lagi. Sini. Jangan. Lepasan graviti. Lepas supersonik. Selamat datang ke penerbangan supersonik. Sila pastikan kepala, tangan dan kaki anda sentiasa berada di dalam perisai. Masukkan tangan dan kaki. Tanya, kita dah berjaya kalahkan General Karumbang. Aduh,
Apa dah jadi pula ni? Oh, kamu semua dah terlambat. Kini, kuasa telepati Tuanku Kuputri sudah menjadi milik Tuanku Ramos. Tuanku Kuputri telah dikawal. Apa sedang berlaku itu? Tuh pun tak tahu. Seluruh Windara akan tunduk pada Maharaja Ramos. Jangan mimpi. Kau lagi, Maripos? Kau cari aku, Lalat. Aduh, sakit kepala aku tadi. Kurang smoky. Okey. Ha? Tuanku Kuputri. Terima kasih semua. Tuanku. Mari segera, Tuanku. Karumbang. Panglima Karumbang dah pulih ingatan. Mari, Tuanku. Kita dah menang. Kenapa nak lari pula? Aku tak boleh gerak. Kuasa. Apa benda ni? Kamu ingat, perlawanan sudah tamat. Bestnya cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Kempur butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Aduh, tekan perlahan lah.